kami dekat Pekan Temerloh lagi. We went for a breakfast. Tempat ni dia specialised dia adalah lempeng. So we're going to try out various type of lempeng hari ni. Ambil kari ayam atau kari daging tak ingat. Noh ambil susu, my wife ambil sambal, and Noki ambil gula. The most basic one. Last time aku makan lempeng dekat Melaka, aku memang ingat lah specifically gerai tu. Memang setiap hari masa aku kerja dekat Melimau dulu, aku makan lempeng kat sana, lempeng kelapa. So today we going to try out lempeng dekat Temerloh. Noh kau nak makan lempeng? Last makan dekat rumah Mama Tok. Oh, Noh last makan lempeng. Lempeng apa? Lempeng madu. Lempeng madu? Oh, patutlah dia minta lempeng madu. Ada. Tu Mama Tok punya kerja. Okey, dia orang lain semua dah dapat lempeng, so tinggal aku je. Okey, terima kasih. Dagingnya. Sambal dia sambal orang kampung buat. Sedap tak? Sedap. Sambal kita orang kampung. Sambal dia. Okey, kita makan dulu, nanti kita sambung balik. Bau lu kat sini, bau lu sabun. Sekejap, abang, kenapa kita lagi kat sini? Okay, baru just selesai breakfast dan sempatlah kami singgah kat gerai sebelah tu. Dia jual bahulu yang dibakar dengan sabut kelapa. Okay, dah selesai breakfast. Kami sempatlah tadi beli bahulu yang dibakar dengan sabut kelapa. Oh, ada kuih bangkit. Ada kuih bangkit sekali. Tapi dah agak lama lah tak nampak orang jual bahulu yang dibakar dengan sabut kelapa. Api atas bawah. Okay, jom kita nak ke Esplanade sekejap dekat Temerloh. Kemudian lepas tu kita akan ke Kuala Ganda. Sedap gila. Rasa bahulu yang rasa macam smoke. Dia ada aftertaste yang dibakar dengan sabut. Memang beza dengan bahulu yang dibakar secara moden menggunakan oven. Shoes. Actually 2026 ni aku ada one small project that I want to do. Jatuh pula. Okay, ready. 1, 2. Sekarang ni aku berada dekat atas jambatan gantung. Dia menghubungkan muara sungai, ada side, both side. Nak naik ke atas ni kena buat bayaran RM3 dan RM1.50 untuk kanak-kanak. So my wife dia dekat bawah tu, dia tak join sebab dia agak gayat. Hujan lah, abang. It's okay. Macam mana? Scary tak? Biasa je. Jangan lari je. Lari nanti jatuh. Ya. Smile. Sini. Okay, 1, 2. Ready, 1, 2. Mami dia tak join. Duduk kat situ. Produk baru lah? Taklah ni yang itu. Dah kita habis. Okay, ready. Senyum. 1, 2, 3. Okay. Okay, I think that conclude our quick visit ke Temerloh. Sebenarnya tak ada plan pun sebenarnya nak datang ke Pekan Temerloh ni, except cuma nak menginap dekat hotel je. Kalau korang tengok tadi, aku shoot a lot with a film camera. The film camera that I bought few years ago. At the end of the year, aku terjumpa balik kamera tu, simpan kat dalam kabinet, dan I think decide that, then I think this year I decide to do some with it.
So that's why semalam aku pergi beli film roll. So on this trip, I will shoot a lot of photos using that camera. Not because of the trendy, not because of the aesthetic. Bagi aku, film camera captures memory way better than a digital camera. And plus, the challenge is bila kita shoot with film, kita tak boleh nak look through the screen, nak tengok balik, nak review. So somehow it gives us a challenge, a creative challenge. Lagipun, every frame costs money and time. Then that's why dia buatkan kita lebih appreciate more on the shoot, on the particular photo. And one more thing, maybe there's an episode which I will talk about the photo that I captured and the stories behind it. So it gives me some ideas lah apa yang aku nak buat for the upcoming content. Bagi aku, there's something honest about not knowing the outcome of what we are going to shoot. So you have to trust your instinct, percaya pada diri kita sendiri, and yakinlah gambar tu menjadi. Bagi aku, bila ada constraint ni, kita akan push our creativity way more further. Sebab when we have everything, we don't think. Jadi when we are limited, somehow we feel more. Okay, let's go to the next destination. Pusat Konservasi Kuala Gandah. Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan. Okay. Kita dah masuk ke dalam kawasan perkampungan. Aku rasa dalam 5 km lagi kita akan sampai ke Kuala Gandah. Alhamdulillah, perjalanan pun semua je. Cuaca sebenarnya agak mendung, tapi if it stay this way, aku rasa will be just nice lah. Wife aku pun dah excited nak tengok gajah. Aku nak menyenggah mana-mana pun dia dah tak nak dah. Let's hope we reach the destination safely and enjoy our elephant experience. Dah nampak dah Pusat Konservasi Gajah. Pusat konservasi ni masuk dalam kampung-kampung. Okey, kita dah sampai ke NECC Kuala Gandah. Okay, kereta depan ni aku tak kenal siapa, cuma kebetulan dia berada kat depan lah. So dia terpaksa masuk dalam frame. Okay, we are here. Seorang wakil sahaja digalakkan untuk berurusan di kaunter. Kemasukan adalah percuma dan anda digalakkan untuk menua semoga anda. So, aku akan pergi register. Okay, kita dah sampai kat bangunan main building dia. Masuk tempat ni sebenarnya percuma je. Cuma kalau kita nak donate some money, it is a cash only donation lah. And right now we are waiting for pukul 1:30 ada tayangan video tentang gajah. Cuba korang tengok betapa besarnya kepala dia, which is somehow larger daripada badan aku. When she wants to or not, she's about to start a new life in Malaysia's alone. It's a desperate race against time. Mami kena tembak pelali. Now travel. Ada playground gajah. Out of all animal yang ada, aku ada special spot lah for elephant. Bagi aku, gajah adalah antara haiwan yang paling majestic yang aku tahulah. So right now we are going to have a look dekat gajah lah. Tapi situation sekarang ni air tengah naik. Nampak tu? Tak tahu macam mana. Boleh tak kita tengok anak gajah? Tadi masa kami nak masuk tu, ada previous visitor bagi kami some tebu untuk berikan kepada gajah. Bukan air tebu, batang tebu. Boleh dia buatkan dia air. Ya, boleh buat air. Korang tengok tu, air tengah naik tinggi. Okey, tu gajah. Dia tengah senyum. Tengok tu. Tempat ni nak tengok gajah secara dekat. Tengok. Mari abang bagi satu. Ada foto. Ada. Ya, ambil ke? Nak lah. One, two, three. Okay, good.
Kita dah habis. Dia baik. Kita bagi dia makan. Dekat sini pula adalah anak-anak gajah. Kecil je. Tu anak gajah tu. Bagilah. Kita kata sampai. Okey, tengok dia ada rambut kat atas. Macam rambut Sarah kan? Sikit-sikit. Okay, go. Nice. Sekejap. Okay, Mami pusing. Okay. Bagi Mami gajah dengan tu dalam frame. Okay, ready? Okay. Okay, dah. Kejap. Nak. Okay, jap. Okay. Okay, cepat. Okay, pusing. Alah, hai. Start, ramai orang. Okay, 1, 2, 3. Alright. Gajah tu macam ni, kita buat seretak. 1, 2, 3. Okey, tu. Besarnya. Gajah dari dewasa hilang yang akan menentukan arah dan pergerakan. So this is Cherry. It is part of their head and size. Jalan cushion pad, saya tu struktur khusus pada gajah boleh catwalk kat kaki dia. Thank you. Dijaga guys capable of retaining 9 Sekejap. when swimming or Okay, go. Dan jom kita mula. 1, 2, 3. Inside, it's RM5 each. You may buy the sugar cane for a few days session. Dah bagi abang tadi main ulu-ulu bagi bawah punya lah. Finish with the tour. Gitulah. Dapat tengok gajah secara dekat. Bagiku adalah something yang majestic lah. Gajah ni bagi aku walaupun dia besar, kuat dan nampak menakutkan, but it's actually a very gentle monster. Okay, kita menuju ke kereta. Kemudian kita akan bergerak ke destinasi seterusnya. Pada korang yang nak juga datang ke sini, aku rasa tak jauh pun daripada KL. Dalam 2 jam dah boleh sampai. And tempat ni buka pukul 10.30 sampai 3.30 petang. The show aku rasa dalam 2 kali sehari. So you guys get to see the elephant up close. Really up close. Memang dekat gila. Boleh capai belalai dia tu dengan tangan sendiri. Itu yang menariknya tentang Kuala Gandah ni lah, tempat ni. Sebabnya kalau korang pergi ke zoo, you probably going to see elephant dengan sangat jauh. Kat sini memang sangatlah dekat. So, Kuala Gandah Conservatory Center ni kita dah boleh cross from the wishlist. Mana terusnya? Genting. Okey, seterusnya kita akan ke Genting Highland. Teruk. We are on the way up. Sekarang ni kapus. Serius tebal gila. Boleh nampak tak sampai 100 meter ke depan. So we have to be very careful lah. Tapi tak hujan pun, cuma kabus dia agak tebal, which mean ke atas sekarang ni sangatlah sejuk. Not sure what's the temperature outside. Sekejap lagi boleh check dekat phone kot. What is the temperature right now? Yelah, hantu yang orang takut-takutkan tu, spray air.
Genting Highland currently 16 Celsius. So sejuk gila, angin pun sangatlah kuat. Kami dah sampai ke Iron Majestic Hotel ni, Wyndham Ionic Majestic Hotel. Tapi keadaannya sangatlah sejuk. Tadi sebenarnya kami buat detour singgah sekejap ke GPO untuk makan-makan kat sana, barulah naik ke sini. So right now we want to check in. Jom. Dah malas dah. Hai, saya nak check in. Ya, biar Agoda. The room is 144. Oh, wow. Tuh. Wah, mana kad letak kad. Dah sampai. Alright, kami dah sampai ke bilik. So it's time to room tour. Okay. Sebenarnya bilik tak adalah besar pun. So basically this is the bed. Tepi dia tu ada sinki, a small kitchen because this is a studio type. Belakang aku ada cabinetry, ada TV, and there's a toilet here. Wow, not bad. Okay, so there's a view right here. Sebab kami ada semua balcony. Yeah. Tetapi sebab kabus yang terlalu tebal, so we can't see anything. But the thing is, we are so far up here. Sebabnya kami berada di tingkat 44. Okay, sekarang ini kita tunggu bag. Kemudian maybe kita take a walk around kawasan hotel ni. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah